Tapi semua takut. Kenapa? Sebab brainwash dalam kepala mereka tu. Any publication they do must be published in the international. Mendapatkan penghormatan daripada Harvard dan Cornell. Saya nak bergantung kepada siapa? Nak bercerita kepada mereka dalam parlimen tu. Seorang pun tak faham. Pinjaman peribadi tidak ciptakan output ekonomi. Tidak ciptakan pekerjaan. Ia melambakkan wang dalam negara yang merealisasikan inflasi. Yang paling teruk ditanggung oleh orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari sama-sama kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, tabi'in, para ulama, awliya, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi para sahabat yang mengikut channel saya UND Ustaz Nurdros Official, saya rasa anda sudah maklum berkenaan dengan perancangan mizan ataupun the mizan plan. Yang mana MIM merujuk kepada mukmin, kita berusaha untuk menjadi sebuah umat yang faham dan tahu apa yang kita percaya berdasarkan hujah, berdasarkan ilmu. Kemudiannya I merujuk kepada al-iqtisad ataupun sistem ekonomi, muamalah versus riba. Kemudiannya Z merujuk kepada zaujiyah, iaitu perhubungan janda yang sedang menghadapi masalah pada hari ini. Kemudiannya A dan N merujuk kepada afiatun nafs. Di sini kita berbicara banyak berkenaan dengan psychological health ataupun kesihatan jiwa, kesihatan minda, kesihatan rohani kita. Pada malam ini, alhamdulillah buat junjung kalinya, kita akan mengadakan sebuah podcast yang akan menangani I, iaitu isu al-iqtisad, isu muamalah versus riba. Dan kami sangat berbesar hati kerana pada malam ini kita ada ahlinya untuk berbicara berkenaan dengan institusi perbankan, insya-Allah berkenaan dengan perbankan Islam, berkenaan muamalat dan langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Para sahabat, ada satu dosa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala umumkan perang di dalam Al-Quran. Tidak lain tidak bukan, dosa itu adalah dosa riba. Kita tidak jumpa pengumuman perang yang sama kepada dosa zina, arak, perjudian dan dosa-dosa yang lain. Bukan ingin merendah dan meremehkan dosa-dosa yang lain, tetapi dosa ini Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan perang padanya. Kita harus fikirkan, mengapakah riba ini diberikan layanan yang sebegitu oleh Allah dan Rasulnya. Saya pernah terdengar beberapa pakar-pakar sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Mereka mengatakan bahawa those are nothing but the bankers' war. Tidaklah kecuali peperangan-peperangan yang dicetuskan oleh keluarga-keluarga perbankan pada ketika itu. Mungkin ini sedikit sebanyak boleh membantu kita untuk memahami mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan perang kepada institusi beriba ini. Dan begitu juga hari ini kita menghadapi masalah kesuburan. Banyak negara-negara yang sedang menghadapi masalah fertility rate. Dan banyak pengkaji-pengkaji mengkaitkan kejatuhan kadar kesuburan itu dengan masalah ekonomi. Yang mana kita boleh melihat berkaitan langsungnya dengan riba. Bila riba tinggi di sesebuah tempat, kadar kesuburan akan turun. Seolah macam satu peperangan. Tapi peperangan tanpa bom, tanpa senapang. Tapi dia tetap menghapuskan nyawa-nyawa manusia. Dia tetap menjatuhkan sebuah ketamadunan. Tanpa membuang masa, kita bersama pada malam ini dengan Haji Zahid bin Abdul Aziz yang merupakan seorang ahli di dalam perbankan, bidang perbankan secara umum, 25 tahun di dalam industri perbankan. Mendapat sarjana mudanya daripada University of Exeter je, Exeter di UK. Kemudian menyambung di IIUM dan selepas itu berkecimpung di dalam bidang perbankan. Jadi saya rasa memang Haji Zahid ni adalah orang yang tepat. Alhamdulillah saya pernah ada pengalaman berprogram dengan Haji Zahid dan beliau, ini bagi saya adalah identiti beliau yang paling penting untuk saya jelaskan. Beliau adalah antara pengasas pada MMJ ataupun Movement for Monetary Justice. Dalam bahasa Melayu dia adalah Gerakan Keadilan Monetary. Beliau adalah salah seorang pengasasnya. Jadi saya rasa ada banyak lagi yang kita boleh selami daripada latar belakang Haji. Saya rasa lebih baik untuk saya serahkan terus untuk Haji ceritakan lagi ada apa-apa latar belakang Haji yang patut kita tahu yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini. InsyaAllah. Silakan Haji.
Terima kasih Ustaz Nodros. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Suatu penghormatan menjemput saya di podcast Ustaz Nodros Official. Ya. Baik, ini satu peluang. Saya berterima kasih kepada Ustaz memberi peluang kepada saya untuk bercerita. Selalunya yang bercerita ni dia profesor, ustaz, cikgu. Tapi kebetulan saya rasa melalui siri pendidikan saya, pengalaman saya, meletakkan saya berada di satu kepahaman ya, yang memecahkan rahsia-rahsia yang disembunyi oleh bukan Yahudi. Ya. Baiklah, saya ceritakan dulu tentang pendidikan dan pengalaman saya supaya audiens penonton faham dari mana saya datang. Ya. Sekolah saya, ini kalau tak sebut rakan sekolah marah. Saya dari Kolej Melayu Kuala Kangsar dan berpendidikan sarjana muda ekonomi di University Exeter di United Kingdom. Bekerja beberapa tahun di syarikat perakaunan di Bandaraya London. Kemudian saya balik bertugas di Conventional Bank setahun, 2 tahun. Arab Malaysian Merchant Bank. Dan selepas itu saya bertugas dengan Bank Islam Malaysia Berhad tahun 1990 sampai 2000. 10 tahun. 10 tahun. Dan saya berhenti untuk tubuh syarikat konsultan muamalah financial consulting dan juga syarikat syarah advisory. Antara ahli syarah komiti saya ialah dua-dua dah arwah, Ustaz Harun Din dan juga Mufti Wilayah Hashim Yahya. Itu adalah saya punya asli syarah komiti asli sekarang. Jadi Itu generasi terawal je. Generasi terawal. So apa yang saya berjaya capai di Bank Islam Malaysia Berhad ialah saya dan sahabat saya baru meninggal, Haji Wan Rahim. Kami asaskan suku, bukan saja untuk Malaysia, untuk dunia, insya-Allah. Dan di antara pencapaian kami ialah melahirkan suku terawal pada tahun 1996 untuk membiayai pembangunan KLIA. Pada masa itu merupakan suku yang terbesar di dunia. Lepas itu saya keluar menubuhkan Muamalah Financial Consulting dan bertugas 3 tahun di Bank Al-Bilad Riyadh, bank Islam kedua di Arab Saudi, juga sebagai rujukan dan konsultan untuk suku Saudi Arabia. Dan saya kembali saya pergi UIA buat Masters Islamic Banking and Finance, dan di situlah Ustaz pada umur yang dah lanjut pertama kali saya jumpa fiqh muamalat, usul fiqh. Inilah satu kesedihan sebenarnya, sepatutnya orang Islam macam kita ni dah peringkat awal lagi dah jumpa dah. Itu antara perkara yang akan saya terangkan. Malam ni saya akan pecahkan satu rahsia yang mungkin mengejutkan ramai orang. Ya. So terhasil daripada pengalaman dan pendidikan tadi meletakkan saya kepada satu tahap pemahaman. Ya. Dan semasa saya di UIA sebab masters, saya diketemukan dengan tulisan-tulisan satu kira akademia yang sangat tersohor lah. Mungkin ramai pernah dengar. Tan Sri Profesor Syed Najib Al-Atas yang keluarkan buku bernama Islam dan Sekularisme. Dan beliau membuat satu perjumpaan, satu discovery yang sangat penting kepada umat Islam seluruh dunia. Ya. Dan dia bukan calang-calang akademia, bermula penghidupan dia di pesantren Indonesia dan menjadi di antara akademia tersohor peringkat dunia. Ya. Dan satu perjumpaan atau dalam bahasa Inggeris discovery yang dia buat ialah bahawa sistem pendidikan yang kita lalui ini ialah satu sistem pendidikan yang berpandangan alam barat. The worldview, the Western worldview. Now, itu mungkin bunyi satu phrase, satu frasa saja, tetapi satu frasa yang sangat menghancurkan umat Islam. Ya. Dan kita ketahui bahawa pada abad ke-15, Eropah diperintah oleh the Catholic Church, di mana pemerintahan gereja ni tidak disukai ramailah orang Eropah. Mereka bangun dan mereka jatuhkan kerajaan Katolik, kerajaan Kristian Katolik, dan tubuhkan satu sistem penghidupan baru yang mereka panggil sekular. Maksudnya dia kata jangan khawatir, kami masih Kristian, tapi biarlah Kristianiti itu hanya berlaku di pagi Ahad. Ya. Jadi
mereka telah pisahkan keagamaan daripada kehidupan harian. Dan begitu juga sistem pendidikan mereka dikosongkan daripada kewujudan pencipta. Ya. Malah ada saintis yang berkata, universe ni dibentuk, dijalani oleh satu sistem mekanisme. Tak ada Tuhan. Ya. Baik. Oleh yang demikian, mereka wujudkan dua jenis sistem pendidikan di Eropah. Satu ialah untuk menghasilkan pendidik-pendidik Kristian. Yang kedua, the secular education system, menghasilkan manusia yang berilmu dunia tanpa ilmu agama lah, agama mereka. Dan apabila mereka sampai di Malaya pada 1786, itu perkara yang sama yang mereka buat di Malaysia. Ya. Malaya betul. Tapi sebelum tu ingin saya cerita juga tentang keupayaan orang Islam pada abad ke-15, the glory age of Islam. Ya. Masa tu kita mendahului dunia dalam sains, teknologi, engineering, mathematics. Ya. Kita ada bapa perubatan, bapa kimia, bapa geologi, bapa geometrik. Semua kita mendahului. Ya. Daripada Andalusia. Mungkin Ustaz lebih mengetahui lah. Ya. Mengapa? Mengapa kita mendahului dunia masa itu? Masa itu kita menguasai bahasa Al-Quran. Ya. Menguasai bahasa Al-Quran. Bermakna, apabila kita sudah kuasai bahasa Al-Quran, maka semua rahsia dalam Al-Quran itu terserlah kepada kita. Oleh yang demikian, kita mendahului dunia. Mereka belajar daripada kita. Kalau pergi ke Shah Alam tu, Hospital Avicenna, Ibn Sina lah tu. And then, kalau internet sekarang, orang cakap algorithm. Al-Khwarizmi tu. Jadi, kita menguasai ilmu semasa kita menguasai bahasa Al-Quran. Apabila British datang, 1786, tapi sebelum tu kalau kita tanya Profesor UKM, dia confirm. Sebelum British datang, kitab agama di pondok-pondok, selepas dia buka kitab tauhid, dia buka kitab ilmu hisab, ilmu sains. Syumul. British datang, dia kata, okey, kami nak introduce satu sistem pendidikan baru untuk awak semua ni. Ikut kami. Dia kata, kami nak hasilkan sistem pendidikan di mana kita pisahkan agama daripada pendidikan dunia dan pendidikan dunia terpisah daripada agama. Jadi, tidak begitu ramailah antara kita yang menguasai bahasa Al-Quran, maka perpisahan tersebut sebenarnya menghancur umat Islam. Kita tidak boleh lagi jadi syumul seperti abad ke-15. Jauh sekali lah nak lahirkan Ibn Sina baru, Al-Khwarizmi baru dan sebagainya. Sebelum saya sampai tadi, Ustaz, sebelum naik kereta dengan, saya terbaca satu artikel yang dipost oleh Sunnah Files. Sunnah Files ni datang dari Palestin. Dia bercerita kepada saya satu perkara yang saya terkejut. Ini sesuai sangat saya nak pergi kepada podcast Ustaz Nodro ni, saya baca. Apa yang saya baca tu? Dia kata, sekarang ni banyak antara sekolah kita pergi belajar Islamic Studies. University of Exeter, University of Southampton, University of Edinburgh, PhD Edinburgh. Belajar Islamic Studies. Tapi kita tak sedar, Ustaz. Mereka corak Islamic Studies tu, education system dia ajar di Universiti Barat, mereka corak supaya ia bias menghala terhadap sekular. Ya. Jadi apabila kita tak sedar, Ustaz, hantar pergi ke Al-Azhar, selamat. Ya. Tapi antara sekolah-sekolah kita ni yang pergi ke luar negara, pergi kepada universiti di Britain, sampai ke PhD, bila balik, sekarang ni umat Islam baru sedar. Subjek yang mereka belajar tu telah dirancang, telah dijana supaya mirip kepada pahaman sekularisme mereka. Ya. Jadi, itulah backgroundnya. Jadi, apakah pendedahan yang saya nak bercerita ni? Pendedahan ni, Masya Allah, sangat penting, sangat penting dipahami oleh semua orang. Siapa yang dengar malam ni, silalah bercerita kepada semua orang. Kita melalui satu sistem pendidikan, kebanyakan kita di sinilah, yang kita pergi sekolah menengah kebangsaan, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dengan kurikulum yang diajar kepada kita, yang sedia ada. Kita belum ubah kurikulum tersebut. Kurikulum tersebut, apa yang dikata oleh Profesor Syed Najib Atas lah, kurikulum yang berpandangan alam Barat. Our education system is based on the Western worldview. Yeah? Dan
Jadi bila kita punya system education based on the western, dia macam dia orang ni selamat lah, dia orang pergi dia apa agama. Macam mana kita nak jadi khalifatul ard? Macam mana kita nak jadi khalifah di muka bumi kalau kita tidak menegakkan Quran dan Sunnah? Yang kita menegakkan ialah pahaman British, pahaman Barat, pendidikan datang daripada Barat. Ya. Sebab tu bercelaru. Saya izin saya cerita tentang saya buat thesis di UIA, buat thesis. Mungkin menarik kepada kebanyakan orang. Title thesis saya ialah The Negative Impact of Riba Banking on the Performance of Islamic Banking in a Dual System. So, ramai orang baca ni, Lepas tu, sebab saya berpengalaman hampir 10 tahun dalam perbankan Islam, dalam thesis tu saya tulis lah dasar pengalaman saya. Bila supervisor saya baca, supervisor saya adalah seorang Muslimat Burma. Dia kata kepada saya, brother, where is the reference? Jadi kalau siapa yang biasa dengan thesis ni, thesis writing akan ketahui bahawa setiap ayat, daripada ayat pertama sampai ayat hampir terakhir mesti ada reference. Kita tak boleh tulis jalan-jalan, tulis sikit reference. Ayat terakhir tu kita punya conclusion lah. Yang tu saja yang kita boleh tulis lah. Jadi bila dia tengok tulisan saya tidak ada reference, dia tanya lah, brother, where is the reference? Saya tulis berdasar pengalaman. Saya cakap kepada dia, doctor, this is based on my experience. My actual experience. I'm writing it in my thesis. Dia kata apa? Brother, you are just a master student. You're not entitled to have an opinion. Ya, apa saya buat? Tak apalah, itu rahsia lah. Tapi yang saya nak bercerita ni, satu perkara yang saya nak bercerita kepada semua orang. Apabila kita tulis thesis di Malaysia ke di mana-mana, unless we are from the Faculty of Islam, we are not allowed to quote any ayat Quran. Kita buat thesis ekonomi, kita buat thesis architecture, engineering, accounting, kita tidak dibenarkan menyebut sepatah ayat Al-Quran ataupun hadis. Melainkan, kalau kita letak satu ayat Quran dalam thesis ekonomi kita, thesis architecture kita, supervisor akan tanya, where is the reference? Kalau kita kata, oh, Professor Hawkins from Harvard has mentioned this ayat, boleh. Kalau tidak ada siapa sebut, delete. Erase it. Quran is not important in our system. What is the Quran? It may be important to you, but it's not important in our system. Jadi kepada semua pelajar di Malaysia ni, sekarang ni, yang tengah buat PhD ekonomi ke, engineering ke, kalau kita tak dibenarkan menyebut ayat Quran dalam tesis kita, macam mana kita nak tegakkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita? Nampak? Itu satu keterlajakan. Kebanyakan mereka dah sampai peringkat PhD. Dalam sampai PhD itu pun, satu ayat Quran dia pun tak boleh sebut di dalam research mereka. So, that tells us the education system that we are facing today is producing the problems that we are having. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah datang daripada sistem pendidikan. Belum saya sampai kepada sistem monetary lagi. Mengapa kita menghadapi begitu banyak masalah sistem monetary ini? Sebab semua kepincangan sistem monetary tidak didedahkan melalui sistem pendidikan. Bapa Yahudi yang kontrol sistem monetary itu, kontrol juga sistem pendidikan. Kita laluilah berapa puluh tahun pun di dalam sistem pendidikan Malaysia, kita tidak akan dapat perkara yang Ustaz Nur dengan saya tengah bincang, all the monetary reform. It will not be there. Terpesong. Saya bagi contoh ya. Baik. Sekarang ni saya nak cakap tentang sistem monetary. Sistem monetary pun banyak juga orang, betul, perjuangan dia betul, tapi dia terfokus kepada benda lain. Dia terfokus kepada kelemahan perbankan Islam. Walhal, memang saya setuju. Walaupun saya pernah dalam bank, saya setuju. Memang lemah. Walhal, the real problem is not the banking system. It's not the Islamic banking system. The real problem is where the money is coming from. Yang tidak pernah, satu perkara yang tidak pernah dihadapi minda oleh sekolah-sekolah kita di Malaysia bermasa ini. Banyak yang mengutuk kata bank Islam, perbankan Islam tak betul. Tapi kepada saya, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, tidak merujuk kepada riba di dalam transaksi, tapi merujuk kepada kefasadan di dalam kemunculan wang. Yang ni, Ustaz, yang ni kita harus
bawa semua pemikir-pemikir untuk memikir not on the Islamic banking transaction but on the money creation. It's about time. Baik. Mengapa? Mengapa itu penting? Apa yang berlaku di Gaza dan Palestin sekarang ini disebabkan oleh money creation. It's not the lending with interest. That one memang penting. Memang kita perlu buat. But the real problem is in the money creation. Yang ini banyak orang tak faham. Apa maksud Haji Zaid money creation? Yang ni saya selalu minta saya punya audience wajib cuba faham. Saya selalu sebelum saya bercakap tentang money creation, saya minta maaf dulu. Topik ni terlalu rumit, susah nak faham. Tapi saya minta audience cuba faham apa dimaksudkan oleh money creation, penciptaan wang oleh bank. Inilah maksudnya surah Al-Baqarah 279. Saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Tidak merujuk pada transaksi dengan interest, dia merujuk kepada penciptaan wang. Okay? Mengapa? Saya terus pergi kepada konklusi dia. Amerika melalui Federal Reserve boleh cipta wang sewenang-wenang. Sebanyak mana mereka boleh cipta wang. Dan digunakan, dihancurkan Gaza dan Palestin. Bukankah itu seharusnya tumpuan kita? Kehancuran di Gaza dan Palestin datang daripada ability, kebolehan mencipta wang oleh Amerika. Saya simpang sikit Ustaz ya. Tahun 1944. Selepas belum habis lagi pun Perang Dunia Kedua. Ya. Mereka bertemu di Bretton Woods. Satu kampung di belakang Washington. Semua negara hadir dipengerusi oleh Amerika. Mereka nak cipta satu sistem monetary antarabangsa baru. Dan persetujuan dibuat di Bretton Woods tahun 1944 bahawa duit Amerika, US dollar, bersandar kepada emas dan duit satu dunia bersandar kepada US dollar. It is a sort of gold back juga lah. So, sebelum ni pun gold back, tapi tak berjaya. This one is macam lebih kurang gold back system. $35 per ounce. Kerajaan negara satu dunia boleh pergi Amerika, bawa US dollar mereka, tukar, bawa balik emas. That was the agreement. It was the agreement. And it worked quite well. Until they realize, as an international currency, where the demand, permintaan tu satu dunia. Perniagaan, pendidikan, pelancongan, semua nak cari US dollar. They realize one thing. They can print the US dollar without the world knowing. Yeah? So, that's what they did. They were not supposed, mereka tidak seharusnya mencipta lebih wang daripada yang wujud pada 1944. Itu barulah adil kan? Tapi secara dunia tak tahu, terutama pada Perang Vietnam. Perang Vietnam, Presiden Nixon nak BIE Perang Vietnam, dia ciptanya US dollar. Berlebih-lebihan. Dan masa tu Presiden France, nama dia De Gaulle. De Gaulle ni heran, dia tengok, banyak duit Amerika dari mana ni, dia kata. Dia telefon Presiden Nixon, dia kata, saya akan sampai dengan 3 kapal perang penuh dengan US dollar. Bila kami sampai, tolong tukar kepada emas bagaimana kamu sudah janji 35 ounce 1 US dollar. Mereka pun sampai. Nixon panik. Kapal tu masih dalam di Atlantic lagi. Nixon buat the famous Nixon shock. Pada Ogos ataupun September 1971, Presiden Nixon buat satu pengumuman terkenal sebagai Nixon shock. Apa dia tu? Dia kata, ingat tak? Kami kata dulu boleh tukar US dollar dengan emas. Sekarang kami dah buat keputusan tak boleh. Just like that. Jadi kapal Presiden De Gaulle tengah lautan lagi masa tu. Sebab dia tahu kalau kapal tu sampai, they don't have the gold. They have printed so much money, dia tidak ada lagi emas. Dan setiap Presiden Amerika diketahui mencipta 1 bilion US dollar sebulan. Susah sangat ke nak cipta duit dan hantar armaments untuk hancurkan Gaza dan Palestin? That is the reason Allah Subhanahu Wa Taala istilah perang. Allah dan Rasul istilah perang terhadap pengamal riba. That is the reason. Jadi malam ni kalau boleh kita
kita mula tumpu kepada masalah money creation. Okey. Money creation ni, sebelum saya explain macam mana bank cipta wang, terlebih dahulu saya nak beritahu bahawa kalau kita turun ke bawah tu, kita tanya siapa-siapa apakah wang, mereka akan keluarkan dompet bagi wang kertas dan shilling. Tapi wang kertas dan shilling di zaman moden ni hanya 5% sahaja daripada jumlah wang. Kena faham ya? Jangan tolak. Ini kena faham ya. Fakta pertama, di negara Malaysia ke negara mana ke, wang kertas dan shilling hanya 5% daripada jumlah wang. Jadi soalan kita kedua, apakah 95%? 95% adalah wang dalam jenis nombor. Ini fakta kedua yang kita kena hadap. Jangan tolak. Cuba hadap ya. Kita semua biasa beli Shopee, biasa bayar TNB. Biasa kan? Guna internet banking. Kita tok tek dekat internet tu, berpindahlah nombor daripada akaun kita kepada akaun TNB. Betul? Daripada akaun kita kepada akaun Shopee. Betul? Itu kita individu RM50, RM100. Kalau syarikat, yang pindah daripada akaun syarikat kepada akaun syarikat 100 juta. 500 juta. Inilah duit yang paling banyak di Malaysia sekarang, nombor. Bukan lagi kertas. Kertas tu untuk kita beli roti canai je. The biggest form of money in Malaysia, in any country in the world at the moment is numbers. Yang berpindah daripada account bank ke account bank. Itu fakta kedua. Kita kena faham. Kalau kita tak faham ni, kita tak faham masalah. Dan duit nombor dalam akaun ni pula, yang ni lagi susah, lagi rumit nak faham. Kita fikir macam ni lah. Katalah kita tubuh bank baru, dan kita kutip 100 juta tunai. Anak-anak, makcik, nenek semua datang, letak wang dalam bank dan buka akaun, deposit ke akaun savings. 100 juta kita collect. Bank negara kata kepada kita, baik, awak dah berjaya kutip 100 deposit tunai, 1 juta. Sekarang awak boleh pinjam. Pinjam tak lebih daripada 80 juta. Sebabnya, awak kena maintain nisbah pinjaman kepada deposit 80%. Dia ada 20 juta cash dari dalam bank. Okay. Jadi, kita pun suruhlah pegawai bank kita pergi keluar, buat pinjaman, maka sampailah jumlah 80 juta. Jadi, sepatutnya kita berhenti kan? Patut kita berhenti kan? Dah 80%. Bank negara panggil kita. Kami nak bisik kepada awak satu rahsia. Yang ni jangan cerita kepada orang. Awak boleh continue pinjam lagi. Walaupun cash tunai dah tak ada dah. Deposit tunai dah habis dah. Dia boleh continue pinjamkan lagi. Continue pinjam lagi. Dia selalu sampai bab ni lah orang give up Ustaz. Lepas tu dia pun tak faham. Jangan give up. Jangan give up. Jadi, bila dah sampai 80 juta pinjaman daripada deposit tunai dah habis, bank negara beritahu kepada bank, awak boleh continue pinjam. Macam mana? Dia kata, awak nampak kan? Wang ni bukan kertas, wang ni nombor. Awak nampak kan? Nampak. Okey. Sekarang ni awak cipta 100 juta deposit. Siapa ada buat accounting? Okey, tak apa. Cipta dalam buku bank tu 100 juta deposit. Sudah cipta, awak pinjam dah 80 juta dalam jenis nombor. Tak nak siapa minta cash. Nisbah tu masih terjaga. Nisbah terjaga. 100 juta pertama deposit tunai, 100 juta kedua deposit ciptaan daripada atas angin. 80 juta pinjaman daripada tunai, 80 juta daripada deposit ciptaan. Yang ni 200 juta, yang ni 160 juta. 160 juta bagi 200 juta, 80%. Inilah magic, Ustaz. Bahagian ni lah je orang susah nak terima. Jangan. Ya, saya tahu. Bila sampai bab ni, betul ke? Kita lagi cari tarik apa. Jangan. Faham bab ni? Hadam bab ni. Sebab inilah maksudnya bank is a money creator. Yang dicipta, sistem ni dicipta oleh Yahudi. Tidak diajar di universiti. Profesor keluar, apa ni nak komplain apa? Bank bagus. Okey, nanti saya nak cerita. Kalau itu what is meant by money creation by bank, di mana salahnya? Apabila bank, satu institusi peribadi, a private sector, institution in the nation has been given the right to create money. Satu institusi swasta, negara telah beri hak untuk cipta wang. Duduk fikir dulu ya. Anta diberi hak cipta wang. Best tak? Nak pinjam cipta. Dapat interest, dapat pulangan profit. Nak lagi buat bisnes cipta. Itu satu hak penting negara kan yang kita sudah beri kepada bank. Sepatutnya mereka halalkanlah
pembiayaan mereka, pinjaman mereka kepada apa yang saya panggil ekonomi sebenar. Pada syarikat, industri, perkapalan, perladangan, perlombongan, restoran, laundry. Sebab apabila mereka beri pinjaman kepada ekonomi sebenar, maka terciptalah output ekonomi dan terciptalah pekerjaan. Betul? Tapi mereka tak buat. Mereka kata, ini rahsia Yahudi bagi kami. Tak siapa tahu. Kerajaan tak faham, industri tak faham. Kami nak buat yang senang lah. Beri pinjaman peribadi. Itu yang senang. Pinjaman peribadi tidak ciptakan output ekonomi. Tidak ciptakan pekerjaan. Ia melambakkan wang dalam negara yang merealisasikan inflasi. Yang paling teruk ditanggung oleh orang miskin. Sebab tidak ada siapa yang menguasai mereka. Maknanya tidak ada siapa. Maaf cakap ya. Kerajaan tak faham. Kerajaan tak faham apa yang kita tengah bincang malam ni. Kalau dia faham, dia akan arah all the banks. Duit awak tu sekarang ni, sekarang ni 70% kepada pinjaman peribadi dan sektor peribadi, hanya 30% kepada sektor ekonomi tampak, sektor ekonomi sebenar. Kalau mereka pusing terbalikkan 70% kepada sektor ekonomi sebenar, 30% kepada sektor peribadi, ada juga hasil kepada kita. Output ekonomi naik, pekerjaan naik. Dan daripada 30% yang pergi kepada sektor ekonomi sebenar, hanya 16% pergi kepada sektor IKS. Pernah dengar tak? Pernah dengar sektor IKS? Industri Kecil Sederhana. SME. SME ini satu dunia mencipta 70% pekerjaan. Termasuk di Malaysia. SME inilah yang mencipta pekerjaan untuk anak muda kita. Bank beri berapa? 16% kepada sektor yang mencipta 70% pekerjaan. Apa yang berlaku? Yang berlaku setiap tahun, graduan keluar universiti, lepasan sekolah keluar universiti, berduyun-duyun, kerja tak ada, betul? Menganggur pun ada. Dan yang nasib baik dapat kerja, gaji ciput. Sebab terlalu ramai orang nak minta kerja kan. Engineer lah saya paling sedih. Katalah sekarang ni, zaman saya dulu saya tahu lah gaji dia, tapi katalah sekarang ni gaji dan ditawarkan kepada mereka ialah 2,500. Tak cukup. Kuala Lumpur kita tahu tak cukup. Dia tawar kepada satu graduan engineer. Graduan ni kata, ini sikit sangat ni. Saya tak boleh hidup. Ada anak 2 orang. Oh, sikit awak tak nak? Tak apa. 20 engineer di luar pintu tengah tunggu. Inilah hakikat sistem monetary kepada rakyat. Rakyat nak bergantung kepada siapa? Nak bercerita kepada mereka dalam parlimen tu. Seorang pun tak faham. Bukan saya tak pernah, maaf Ustaz, bukan saya tak pernah jumpa, abang saya malah cerita lah, saya dah jumpa. Mengapa dia tak faham? Sebab mereka melalui sistem pendidikan yang saya telah cakap tadi. Saya pun graduan ekonomi. Dia ajar apa saya dulu tau. Dia kata, bank ni satu institusi yang neutral. Baik sangatlah. Tugas bank ni ialah menghala wang daripada orang yang tak ada duit, orang yang banyak duit kepada orang yang ada duit. Dia tak cerita yang saya sebut tadi tu, money creation tu. Dia tak cerita. Profesor dia pun tak faham. You go to any university now, you meet any of the lecturer of economics, you tell them what I told you tonight, they do not understand. It's not in the textbook. Sebab Yahudi kontrol bukan saja sistem monetary, dia kontrol sistem pendidikan. Produk pendidikan ni lah yang menjadi pemimpin kita sekarang. Awak nak bergantung pada siapa? Saya pergi jumpa dia marah. Awak ni siapa? Doktor pun tak ada. So this is sebenarnya, selepas saya bercerita ni, sebenarnya tanggungjawab awak semua berat. Tak boleh bawa balik tidur, tak boleh. Wajib bercerita supaya satu negara faham. So Ustaz, sorry I took so long. Haji, bila Haji buka benda ni kepada profesor-profesor ekonomik apa semua, apa dia orang punya respon selalu je? Okay, so kami ada profesor yang faham, Profesor Kamil, Profesor Razman kan. Baru ni kami buat Zoom di MMJ. MMJ. Pergi kepada Movement for Monetary Justice. Kalau Facebook dia senang lah. Facebook MMJ gerakan keadilan monetary. Baru ni kami buat. Sebelum ni kami buat Genocide of Palestinian by the Monetary System. Tapi yang terbaru ni ialah bicara ekonomi, gajah halimunan, invisible elephants. So soalan ni tuju kepada Prof Razman. Prof Razman masih mengajar kan. Audiens kata, Prof,
Prof ekonomi ni you dah bincang dengan dia, apa dia orang kata? Oh, dia orang kata kami Keynesian. Keynesian ni John Maynard Keynes. Okay, John Maynard Keynes lah satu ahli ekonomi tersohor lah. The founder of modern economics. Oh, kami anak murid Keynesian. Kami tak terima ni semua. So, itulah keadaannya. Dan antara profesor, Anta dah buat satu podcast, profesor yang kita harus hormat, Profesor Werner daripada University of Southampton. Apa dia kata? Dia dah buat kajian. Dia kata John Maynard Keynes dulu faham money creation ni. Tapi bila dia bawah naungan the Federal Reserve, bawah naungan geng-geng itu, dia buat lupa. Jadi sebenarnya tanggungjawab anta semua, tanggungjawab sahabat-sahabat saya di sana berat sekarang ni. Kita melawan arus, menunggak arus. Bukan calang-calang yang kita nak challenge ni. Saya tak nak cerita lah in detail siapa saya jumpa tadi. That's the reality. Saya dah jumpa semua dah. Maksud Haji kira adalah unsur taklid buta tu lah. Dia belajar daripada profesor-profesor ni dah dikata macam tu lah. Betul Ustaz. Ingatkan dalam pondok-pondok je masalah ni. Betul. Rupanya kat Universiti Barat pun berlaku taklid buta. Ya, betul Ustaz. Saya satu masa beberapa tahun dulu ada buat forum di INSEAD. Pernah dengar INSEAD? Universiti Islam yang dimiliki Bank Negara lah. Tapi okey. So Profesor Kamil, saya dan Datuk Manap ni ex-CEO Bank Islam lah. Bank Muamalat. Kami buat forum. Tapi sebab ini universiti, dia pancar satu dunia. So yang mendengar kami itu satu dunia. Saya biasa ajak dia orang lah, saya kata. And then yang dengar tu pakar geologi, pakar engineering, pakar physics, pakar chemistry, pakar perakanan. Saya kata at this moment in time, your knowledge sangat tinggi dalam specialty masing-masing lah. So saya nak minta, boleh tak, based on what you know at the moment, you rewrite this knowledge based on your understanding of the Quran and Sunnah. Kalau tak pasti, cari ustaz seorang, Ustaz Noor duduk sebelah, mari kita buat. Tapi dia enggan buat. Mengapa? Telah ditanam dalam kepala dia orang. Kalau dia buat paper saja, dia mesti table to the international publication. Faham? Setiap academician, bila dia buat kertas kerja, dalam kepala dia mesti bentang kepada the international publication datang daripada US apa semua tu. Semestinya akan ditolak oleh the publication. Sebab mana boleh terima Quran dan Sunnah? Kan? So saya kata kat dia, kita buatlah Telegram group, the Muslim Scholars of the World, kita post itu je lah. Kita lah baca. Lambat laun kita akan bina satu gedung ilmu yang sangat bermanfaat. Tapi semua takut. Kenapa? Sebab brainwash dalam kepala mereka tu. Any publication they do must be published in the international. Mendapatkan penghormatan daripada Harvard dan Cornell. Faham? Jadi kita perlu berani lah Ustaz. Ana pun berharap pada anta kita perlu berani sekarang ni. Kita kedepankan Quran dan Sunnah. Sebab Khalifatul Ard tegak Quran dan Sunnah. Dia tidak tegak kepada jalan Harvard dan Cornell dan Oxford. Jadi tadi Haji sebut berkenaan dengan bagaimana bank-bank swasta ni dia yalah ada tangan dalam money creation. Jadi kita nak faham apa peranan bank pusat ni sebenarnya Haji. Dalam yalah dia adalah institusi negara. Tapi kelihatannya institusi swasta inilah yang banyak involved dalam money creation. Itu soalan bola tanggung yang kata tu. Terima kasih Ustaz. So sebenarnya pendek ceritalah. They are the double agents of our enemies. Saya cerita ya. Pernah dengar the Federal Reserve tak? Alright. The Federal Reserve ialah bank negara Amerika yang dimiliki oleh swasta. Paling tidak bank negara kita dimiliki oleh Ministry of Finance kan. Pada tahun 1912, masa tu belum ada Central Bank of America. Dan bank ni dimiliki oleh bapa-bapa Yahudi ni lah, keluarga Yahudi ni. Mereka nak sembunyikan apa yang saya cerita baru ni, bahawa bank mereka boleh cipta wang. They want to hide that fact. So dia berkumpul di dalam satu castle. Siapa yang pernah pergi Amerika telah ada satu island dekat New York nama Jekyll Island. Mereka berkumpul di situ dan keesokan harinya mereka pergilah kepada Kongres. Christmas Eve. Christmas Eve macam kita lah Ustaz. Hari puasa mana ada orang ni, mana ada. Dia pergi adalah 2-3. Dia bentanglah the Federal Reserve Act on Christmas Eve of 1912.
And the next day, tertubuhlah the Federal Reserve of America, owned by 5 banking families. Rothschild, Morgan, yang tu Rockefeller, semua tu lah. Bayang bank negara Amerika dimiliki oleh swasta. Okay. Mengapa penting sangat tu? Sebab bank pencipta wang. Kalau kita control the central bank, Masya Allah. Jadi mereka berfikir pula macam mana nak control dunia. Mereka sudah control Federal Reserve. Mereka pilihlah satu bank di Basel, Switzerland. Nama dia Bank of International Settlements. Bank of International Settlements ini ditubuh untuk membayar war reparations by Germany. Jadi Jerman dah kalah kan? Jerman kalah, dia kena paksa lah bayar war reparations. So this Bank of International Settlements was formed for that purpose. They took over. They took over this bank. Twice every year, wakil-wakil bank negara satu dunia pergi menghadap mereka ni. They given red carpet treatment and they are told the policies that they need to bring back and implement in their own country. Yeah. Pada 1897, Basel jugalah tempat lahirnya the World Zionist Organization. Dan kita dapat tahu di Basel sekarang ni Ustaz, Bank of International Settlement ni adalah satu institusi polis Switzerland tak boleh masuk. Tak dibenarkan masuk. Dia di bawah undang-undang Undang-undang sendiri. Undang-undang sendiri. Dapat power kan. So, twice a year, Bank of International Settlements dimiliki oleh Federal Reserve antara board of directors terawal Bank of International Settlements are 2 ex-governors Bank of Israel. Di sinilah wakil-wakil bank negara kita pergi mengambil arahan buat balik untuk laksana di negara kita. Jadi saya rasa saya dah jawab dah soalan Ustaz. Pasal apa bank negara tak boleh kontrol. Bank negara is a problem. Masya Allah. Okey, kalau saya boleh patah balik kepada sistem pendidikan kita kan. Haji sebut berkenaan dengan pelajar-pelajar universiti dengan textbook mereka. Betul. Dan apa yang diajar oleh profesor mereka. Betul. Kalau Haji diberikan peluang untuk ubah beberapa poin yang ada dalam textbook yang diajarkan sehari ini, apa poin-poin utama yang Haji harap dapat diubah? Okey, sebelum saya jawab tu saya nak beritahu bahawa di Belanda pelajar-pelajar ekonomi di Belanda telah memberontak. Baru ni? About few years ago. They go out, dia memberontak menuntut profesor ekonomi mereka mengajar perkara yang sebenar. Ya. Saya boleh bagi contoh yang hantar sebut tu. Satu, kepada dalam textbook ilmu ekonomi ni, bank is something that you can ignore. It is a neutral organisation. Satu institusi yang sangat baik lah. Perantara saja. Perantara saja. No problem. Wah, kita dah cerita mereka lah pencipta inflasi, pencipta pengangguran dan penlebaran miskin kaya ni mereka lah. Tapi buku teks kata they are just an innocent movement of funds from surplus unit to deficit unit. Ini lagi satu, Ustaz. Dia cerita, okay, kita tahu di mana bank menghala duit itu, di situlah tumbuhnya factory dan sebagainya. Kita tahu. Kalau bank decide nak buat kat Lenggong, kampung saya, Lenggong tu bangunlah. Tapi dalam textbook dia tak kata gitu. Dan textbook dia kata, okay, you all want to understand how investment, alright? Dia kata gini. Dalam sebuah negara tu, apabila S equal I, S tu saving, I tu investment. Apabila satu masa S sama dengan I, magic lah, dia tak cerita macam mana. Tapi bila S equals to I, maka berlakulah investment, factory apa semua dalam pembangunan. Jadi dia tak cerita macam mana, tapi itulah pahaman mereka sekarang. Jadi bayangkan, kalau saya dah berjaya terangkan keburukan bank as a havoc money creator, bayangkan if that fact is not inside the government economic policy now, based on the advice they are getting from the current professor of economics, who has never identified the problem of banks, and this is the policy which is being implemented by the government, where are we heading? What's that? Itu tugas hantar ni besar tak? Untuk menyebarkan perkara ni, dan juga sahabat-sahabat kita di sini dan juga di rumah. Yang lagi satu tu yang saya sudah sebut bahawa MMJ telah sedar bahawa kami tidak boleh tumpu kepada monetary system sahaja. Kami perlu juga berpindah melihat kepada sistem pendidikan. Dan untuk capai kegemilangan abad ke-15 tu, kami anjur bahawa pagi Quran Sunnah dan bahasa Al-Quran, petang sains dan teknologi. Kita boleh buat. Tak payahlah muzik apa semua, tak payahlah. Sekarang ni ada orang kata,
Oh, budak sekolah agama ada? Memanglah, tapi kesian lah dia. 25 subjek SPM. Nak tepati kurikulum agama, nak tepati kurikulum SMK. Tiap-tiap mereka orang tu dia 25 subjek. Ubahlah. Jadi nak ubah tu, mereka kena sedar, mereka kena bangga dengan kegemilangan Islam abad ke-15. Mereka kena faham wajibnya umat Malaysia memahami bahasa Al-Quran. Tapi kepahaman tu belum sampai lagi. Jadi nak jawab soalan anda tu, yang itulah kita kena usaha ubah sistem pendidikan supaya the understanding of the Quranic Arabic is there, and therefore dia boleh kahwinkan dengan ilmu sains dan teknologi dan kita mendahului dunia sekali lagi. Haji, betulkan saya kalau saya salah faham? Sebab biasanya orang akan tanya, okey, kita dah buat problem statement berkenaan dengan sistem monetary ni. Ya. Jadi mereka biasanya akan tanyalah apa solusinya. Jadi yang saya faham daripada apa yang Haji sampaikan tadi, mungkin short term solution yang boleh dibuat. Dia bukanlah satu benda yang far-fetched, iaitu arahkan saja kredit yang dibuat itu lebih kepada SME. Yes. Okey, kalau itu adalah short term solution, bagaimana dengan middle term solution dan long term solution yang pada gambaran Haji? Baik. Terima kasih. MMJ juga ahli kepada International Movement for Monetary Reform. Maksudnya MMJ ni bukan seseorang di dunia ni. Hampir tiap negara lah adalah NGO macam kami ni. Dan solusi kami ialah apa kita panggil wang sovereign. Sovereign money. Sovereign money ni bermakna bank tidak boleh lagi mencipta wang. Wang dicipta oleh kami panggil Central Monetary Authority. Authority monetary pusat. Yang bebas daripada kerajaan pemerintah dan melapor kepada parlimen. Jangan sebut kerajaan pemerintah cipta wang. Oh, Yahudi dah ajar. Sebut itu Zimbabwe. Betul. Kami kata bukan kerajaan pemerintah, Central Monetary Authority proses money, creates the money, dan mereka ni diwajibkan menghala wang tersebut kepada ekonomi sebenar. Dan di situlah maka terciptanya output ekonomi, terciptanya pekerjaan. Dengan begitu banyak pekerjaan, majikan tengok tak cukup pekerja, maka naiklah gaji orang ramai. Betul tak? Dan pelebaran miskin kaya itu kuncup, harga rumah pun boleh turun, insya-Allah. Jadi that is the matlamat. Tapi betul anda kata di first stage tu kita ubah saja. Macam China contohnya. China 1960 saya panggil dia ekonomi kampung. Lebih kurang macam Malaysia tu. Tetapi dia ada 4 bank gergasi dimiliki oleh kerajaan China. 60% dihala kepada ekonomi sebenar. Hanya 40%. Di Malaysia ni kita didahului oleh Maybank, 70% pinjaman peribadi, 30% kepada ekonomi sebenar. China daripada 1960, 1960, 60% pembiayaan mereka kepada ekonomi sebenar. Tengok di mana China sekarang. Tapi kita nak ke sana tu, kita kena tempuhlah this education system that our leaders have gone through. You know? Perbahasan di China, di Jepun semua lebih rancak tentang isu ni je. Ya, depa. Kalau kita tengok apa tu annual report. Saya kaji semua ni, Saya tengok annual report Maybank, annual report CIMB, annual report Bank of China, annual report Agricultural Bank of China. Ada 4 antara 4. Bank of China punya annual report, muka surat pertama dia sebut real economy. Ekonomi tampak Kami tak tinggal. We do not live behind the real economy. Dalam Maybank, dalam CIMB tak sebut. Sebab tidak ada siapa yang soal mereka. Mengapa tidak ada siapa yang soal? Pemimpin tak faham, advisor tak faham. Jadi begitulah. Kita ada solusi depan mata, tapi orang yang boleh buat solusi itu tidak faham dan tidak boleh buat. NGO tak mampu nak mengubah semua ni. Semua ni hanya boleh diubah oleh kerajaan yang memerintah. Jadi tugas kami di MJ buat masa ni ialah untuk menyebarkan maklumat sampai satu masa when we reach, kita kata the critical mass, the public should bangun, tuntut segala ni dilaksanakan. Jadi tanggungjawab anda pun ada. Tak boleh diam. Kalau diam, terus you will suffer. Kerja tak ada, gaji ciput. Tak nak kahwin, tak nak beranak. Betul, nak kahwin bukan mudah. Kalau sebagai graduan pun payah nak kahwin, lepasan sekolah macam mana? Baru-baru ni keluar di akhbar di Malaysia ni berkenaan dengan kadar kesuburan yang juga jatuh. Betul. Awal-awal itu keluar berkenaan dengan masyarakat berbangsa Cina di Malaysia. Yang agak kritikal juga mereka punya kadar kesuburan. Hanya beberapa minggu kalau saya selepas itu, baru-baru ni keluar pula berkenaan dengan negara secara keseluruhan. Jadi masalah kadar kesuburan ni bukan hanya masalah di Singapura, di Jepun sahaja, tapi kita pun dah mula menghadapi masalah ini.
saya sentuh perkara ini supaya mendekatkan lagi kefahaman, sebab sebahagian mungkin rasa itu funding genocide di Gaza kan, mungkin tak ada kena-mena dengan kita, tapi sebenarnya ini adalah satu communal suicide lagi. Betul. Dia bunuh diri beramai-ramai. Bila kita teruskan dengan sistem sebegini, kita tak nak lagi berkahwin, kita tak mampu lagi untuk beranak ramai. Akhirnya kita terpaksa membawa masuk pekerja-pekerja dari luar. Akhirnya kita kehilangan identiti dan sebagainya. Masalah ini sudah berlaku di negara jiran kita. Solusi mereka adalah membawa masuk lebih pekerja-pekerja dari luar. Tak lama lagi mungkin akan berlaku juga. Ya, berlaku juga di sini. Dan mungkin kalau Haji boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan isu anak muda punya kehidupan, khususnya di Kuala Lumpur, di Selangor, sudah semakin serius sebenarnya. Betul. Dia bukan masalah-masalah picisan tapi dah kritikal. Kita ni masih orang kata apa, banyak bersabar lah. Kita sudah, akibat sistem kewangan ni, kita sudah lihat kematian. Di mana? Bangladesh, Jakarta. Bangladesh baru ni sehingga halau dia punya presiden. Kan? Sebabnya ada satu legasi di situ, pekerjaan dikhusus kepada keturunan pejuang merdeka di Bangladesh lah. Tapi mereka pun melalui sistem monetary yang sama dengan kita. Gaji kerja tak banyak, gaji tak banyak. Jadi orang ramai marah lah, hapuskanlah dia kata apa ni, kuota yang disimpan untuk pejuang-pejuang merdeka, keturunan pejuang merdeka. Sampai satu pemberontakan berlaku di Bangladesh hingga ada kematian. Polis mereka bukan macam polis kita, tembak je. Dia punya presiden perempuan, Zia, Presiden Zia tu, Hasina. Syekh Hasina terpaksa lari luar negara. Saya tanya mereka, sahabat saya di sana, saya tanya, okey, Syekh Hasina ni dah tak ada dah? Dah selesai ke masalah awak ni? Tak selesai, because they did not address the real issue. Sama juga di Indonesia apa ni? Ikut tak? Di Parlimen Indonesia tu, okay, mereka ni dia suka ada joget-joget sikit lah. So lepas satu sidang ada joget-joget. Lepas tu ada influencer kata, tengoklah tu, dia berjoget sebab dia dapat alarm perumahan baru. Itu je, influencer style. Satu Jakarta terbakar. Ada baca baru ni? Yang kena tembak, yang Grab driver tu pun kena tembak. Jadi inilah datang daripada kemarahan rakyat yang tidak faham masalah terhadap kerajaan yang tidak faham masalah. Sama juga yang berlaku di Bangladesh. Kemarahan rakyat yang meluap-luap, tidak faham hasilnya dari sistem monetary, dan kerajaan yang tidak erti untuk bagaimana menyelesaikannya. Inilah penipuan Yahudi yang terlalu halus. Bukan setakat di Malaysia, satu dunia tak faham. Walhal kalau kita faham, Ustaz, kalau kita faham, kita boleh ubah. Kita boleh ubah. Sedikit masa yang paling mudah, saya kagum dengan Ustaz. Dia tangkap maksud. Yang paling mudah, ubah nisbah tu. Bank negara keluar arahan besok, setiap bank di Malaysia ni ubah nisbah pembiayaan daripada 30 kepada sektor ekonomi tampak, 80 kepada sektor ekonomi sebenar, terbalikkan 80 kepada sektor ekonomi tampak, 30 kepada sektor peribadi. Tak boleh ke? Mengapa begitu taat pada Yahudi di Basel dan di Federal Reserve? Tak boleh ke mereka fikir? I'm sorry, Ustaz. This institution is an institution where everybody's ambition, they do not think about the policy that they are implementing. They think about being number one in that institution. Siapa nama belakang? Hafiz. Apa solusi Hafiz? Kerajaan tak faham, bank negara tak faham, rakyat tak faham. Apa solusi dia? Jadi maksud saya, tanggungjawab penting pada semua di sini dan semua sahabat kita di rumah tu. Ini perkara penting. It affects your life. It affects all the graduates, all the school leavers coming out. Saya dulu beli rumah USJ, tahu tak di mana USJ? 160,000. Tu. Gaji saya adalah sikit. Sekarang ni Almina, buka dia 20-70, tak ada besar sangat. Sekarang ni Almina, atas sikit Bukit Jelutong tu, 20-70, 850,000. Kemana anak muda nak hidup sekarang? Masihkah kita harus sanjung pendidikan barat? Tidak bolehkah pemimpin kita fikir semula? Saya rasa ramai nak dengar berkenaan dengan isu perumahan ni, Cik. Kalau daripada cadangan MMJ ni,
apa yang implementable in the short term ni untuk bantu mengurangkan paling tidak pun maybe 10% or 20% of the house pricing. Apa yang boleh dicadangkan? Baik. Cuba anda kupas hadis api, air dan padang ragut. Al-muslimuna syuraka fi thalatha. Orang Islam itu patut berkongsi pada 3 perkara. Air, api dan tanah ragut. Tanah ragut. Maksud dia ini boleh termasuk perumahan sekali lah. Maksud dia basic necessity lah, keperluan asas kehidupan. Mengapa tidak? Api ialah petroleum, gas semuanya. Air, tasik semua. Padang ragut mungkin balak. Mengapa tidak masukkan perumahan di dalam kategori ini? Inilah tanggungjawab anda untuk membawa perkara macam ni. Yang kedua Ustaz, yang ni mengapa harga rumah tu cepat melambung? Saya tahulah saya dulu kerja bank dan saya mengaku terus terang. Masa saya kerja bank, saya tak tahu bank cerita ni. Confessions of an ex. Cerita betul-betul. Tapi saya tahu bank cukup suka industri perumahan. Mengapa? Dia ada 2 bisnes dia boleh buat untung. Yang pertama dia panggil bridging loan. Bridging loan ni lah pembiayaan kita kepada pembuat rumah. Dan kita ada end financing, ialah pembiayaan kepada pembeli rumah. Bank dengan developer ni memang cukup seronok lah. Dia Dua-dua belah je. Dua-dua belah, dia main dua-dua belah. And then developer ni pula. Ni saya tidak tuduh lah, tapi cuba check ya. Kata satu developer dia ada taman A dan taman B. Taman A dah siap. Dia nak mula taman B pula. Jadi taman A ni purata harga rumah 360,000. Jadi dia nak tanya valuer bagaimana nak mula harga taman B. Apa dia buat? Apa kemungkinan dia buat? Penjualan terakhir taman A tu, dia jual kepada sahabat dia 460,000. Jual olok-olok lah. Bila valuer tu pergi ke land office nak cari harga terbaru taman A, dia tengok, 460,000. Maka bermulalah 460,000 di taman A, taman B. Taman C 700,000, taman D 800,000, gitulah. Saya tak kata benda ni berlaku, tapi check lah, cuba check. Harga terakhir sebelum satu taman baru dimula. Check harga terakhir. Penipuan ni banyak. Dan tapi jawapan yang saya suka ialah jawapan yang sebut di Ustaz tadi lah. Masuklah ke dalam ijtihad lah. Bukan berdosa pun. Ijtihad lah. Yalah, sebab ramai mereka guna alasan, ini radical solution. Ini adalah cadangan yang kita perlu buat rombakan secara besar-besaran. Dia gunakan itu sebagai alasan untuk tak buat apa. Padahal cadangan yang dibawa oleh Haji Zahid dan rakan-rakannya di dalam MMJ, short term solution, middle term solution, boleh dibawa ke parlimen dan implementable je. Apa Betul. rasa je yang menghalang kecuali apa yang di dalam minda dia? Ada tak akta-akta yang besar yang perlu diubah ke apa ke? Dia gini. Saya sebenarnya banyak sahabat dalam kerajaan tu, banyak sekolah NCKK kan, saya biasa hubung melalui kawan lah. Melalui kawan yang batchmate dengan Minister of Finance. Saya tak mau sebut nama lah. Tapi satu jawapan yang dia sebut tu menarik juga kepada saya lah. Dia kata, tell Brother Zaid, I am now the Minister of Finance. Ini beberapa tahun dulu lah. Okay. 6 months from now, I don't even know whether I am still the Minister of Finance. How do you expect me to implement a reform that's going to take 10, 15 years when I don't even know whether I am? Maksudnya, dia punya time frame tu very short, Ustaz. Jadi, yang boleh melakukan perubahan ni adalah satu pemimpin yang menjiwai perjuangan kita, memahami perjuangan kita, ataupun satu masa nanti ahli kita lah menjadi pemerintah. Sebab tu yang saya bercerita ni bukan seronok-seronok ni. Walaupun ustaz dah belanja saya kambing sedap tadi, tapi tanggungjawab ni tanggungjawab semua orang. Untuk bercerita, bercakap supaya satu umat faham. Bila umat faham, dia tak boleh ignore lah. Dia tak boleh tak nampak, dia akan nampak kita macam tu. Yeah. So the responsibility is with you to carry on the story. Ya, saya cukup menyokonglah isu ini. Sebenarnya yang seperti disebutkan tadi, dia ada masalah taklid buta yang sangat serius dalam masyarakat kita ni. Dalam bidang akidah ke, dalam bidang fiqah ke, bahkan dalam bidang ekonomi, politik, kita belum ada lagi budaya betul ke ni? Kenapa apa yang dia cakap tu betul? Apa hujah dia? Apa asas pegangan dia?
Betul tak? Dalam bidang akidah pun begitu kan? Dah ustaz aku cakap macam tu, betul lah. Dia tak minta dalil, dia tidak minta hujah. Bila belajar ekonomi pun, saya serulah kepada mereka-mereka yang berada di universiti di barat ke ataupun di timur, mana-mana lah. Islam mengajar kita, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan hujah kamu jika kamu benar. Jangan kata, oh hujah kami adalah John Maynard Keynes. Itu fallacy of appealing to authority. Itu tidak boleh menjadi hujah dalam perbincangan. Hujah dalam perbincangan adalah, ini adalah benar kerana A, B, C, D. Ini kesan dia kepada masyarakat. Ini statistiknya, ini datanya. Sebab dalam bidang agama pun kadang macam tu je. Betul. Oh dah imam ni cakap macam tu. Padahal pandangan tersebut kita lihat ada kesan yang berapa tak baik kepada masyarakat. Mereka tak mau lihat kesan je. Dia nak lihat kepada teori, tulisan di atas kertas sahaja. Jadi seruan saya ingin melaungkan seruan yang sama adalah kita kena berani untuk memeriksa. Bukan jadi bull in a China shop lah. Bangga semua benda. Tapi kita dengan berhemah, kita berbincang, kita berdebat kembali akan isu-isu fundamental di dalam ekonomi ini. Kalau saya boleh tanya Haji belajar di Exeter, dan kemudian Haji pergi ke IUM, belajar pula muamalat. Ya. Ramai orang kata bahawa muamalat ni adalah solusi kepada masalah kewangan dunia. Ya. Daripada sisi mana tu Haji nampak? Apa aspek yang paling kuat dalam muamalat ni boleh membantu dunia, bukan saja Malaysia, negara-negara Islam, tapi dunia? Ya. Saya rasa kepakaran memahami muamalat ni tinggi di Malaysia. Cuma untuk melaksanakan sesuatu perkara, pahaman tu kena dua hala, tidak, kena ada dua siri. Yang pertama memahami muamalat, yang kedua memahami dunia. Haji nampak? Kalau kita faham muamalat, kita tak faham dunia, maksudnya money creation tadi, kita tak jumpa penyelesaian. Kalau kita faham money creation macam sahabat saya di IMMR, tapi tak faham muamalat, kita tak akan sampai penyelesaian. Ya. Of course kalaulah kita akui Madinah tu sebagai negara contoh di dalam sejarah Islam, kita harus pindahkan ekonomi Madinah kepada sekarang. Ekonomi Madinah berdasar kepada mudarabah dan musyarakah. Adalah sikit jual beli hutang, ada sikit, tapi kebanyakannya ialah mudarabah musyarakah. Tetapi Yahudi dia memang suka memburukkan satu perkara nama risiko. Oh, kita ada risk management. Dalam bank Islam ada risk management department. Risiko ni Dirty word. buruk lagi pada the plague. Sebut risiko dia begitu. Mengapa? Sebab apabila kita takut pada risiko, kita tidak akan fikir langsung tentang equity. Tak akan fikir langsung tentang mudarabah, musyarakah. Kita akan hala kepada debt, hutang semata-mata. Jadi janganlah termakan penipuan Yahudi ini. Tak usahlah bangga jangan dengan risk management. Itu memang banyak terlibat buruk sangka pun ada. Cuma saya nak Ustaz, saya cuma nak ulangkan yang selalu kita dengar di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Afala yatafakkarun. Afala tazakkarun. Afala tubsirun. Wa afala yatadabbarun. Di mana kita letak? Berkesinambungan tadi dengan apa yang disebut berkenaan dengan nak mengelak risiko ni. Ini mungkin antara punca kenapa IKS tak dapat funding banyak sebab dia berisiko lebih tinggi. Okey, kalau orang bertanya begini macam mana je? Kalau dia kata, yalah mestilah bank-bank ni nak mengelak daripada risiko sebab kalau bank-bank menghadapi risiko bahaya. Bahaya kepada ekonomi mereka dan juga akan melimpah kepada ekonomi masyarakat. Boleh ke kita buktikan kepada mereka bahawa mudarabah musyarakah ni secara short term dia nampak macam lambat keuntungan dia. Tetapi secara long term dia lebih stabil. Adakah macam mana kita nak jelaskan perkara ni kepada bank-bank ke, institusi perbankan ke ataupun kepada financing houses ni? Saya ada solusi. Ya, ada solusi dia ada. Saya dah bentang kat Brunei apa semua tapi saya silap menteri lah, tak sampai. Solusi dia kita panggil Musyarakah Investment House. Ya. Mereka cukup suka hutang. Sebab hutang ni bila ada cagaran apa semua, jadi pegawai dia tak banyak lah. So payroll dia murah lah. Tapi saya punya cadangan, saya boleh cerita lah. Saya panggil Musyarakah Investment House. Saya cuba di Brunei tapi tak berjaya. Di Malaysia ni orang tak dengar saya. Saya antara yang halimunan lah. Kita bentuk Musyarakah Investment House di mana saya kata Musyarakah Investment House ni tiap-tiap cawangan ada 100 pegawai. 200 pegawai. Human resource bank
terperanjat lah 200 pegawai. Macam mana nak bayar gaji? Saya kata tak payah bayar gaji. Kita bermusyarakah dengan IKS. Okay? Sebab kita ada 200 pegawai, kita boleh tiap-tiap hari pegawai kita boleh pergilah. And then kita beri mereka ni bukan hutang. Kita melabur dalam apa perniagaan mereka. Mungkin 50-50 ke ataupun kita boleh letak 51-49 ke. Kita labur duit kita secara musyarakah. Hari-hari pegawai kita pergi. Pegawai kita ni kita janganlah bayar gaji. Peringkat awal kita beri dia allowance untuk hidup. And then profit sharing. Peranan mereka apa je? Peranan mereka menguasai dan memantau perniagaan tersebut lah. Investment, dia bukan loan officer, dia investment officer. Dia tak dapat gaji, dia dapat allowance, dia dapat perkongsian untung. Tiap-tiap suku tahun, kita buat account, dia buat balik wang kepada divide according to profit sharing, buat balik kepada bank, divide dengan bank. Jadi selepas 12 bulan ke, allowance campur profit sharing tu boleh tahan kan. Payroll tak tinggi pun. Risiko tak ada dah sebab duk pergi hari-hari. Tapi siapa yang percaya? Saya cuba nak buat, tak ada siapa percaya. So, benda tu maknanya mereka tak perlu fikir. Why should they think? Why should they think like I thought? When you can make easy money giving that. Begitu mudah dapat duit, sikit je pekerja. Why should they think? Masalah saya nak bercerita, they don't even think. They don't want to think about equity. Because it is so easy. That is so easy. Okey, baik Ji. Saya ada menerima beberapa soalan di talian. Adakah raja yang berperanan untuk appoint new governor? Atau adakah terdapat entiti lain? Okey. Seperti saya sebut tadi, NGO tak berkuasa untuk membuat reformasi lah. Yang akan berjaya mereformkan sistem kita ialah kerajaan pemerintah. Jadi tumpuan kami ialah kepada kerajaan pemerintah. Sama ada mereka datang dan mereka faham ataupun kita bentuk saja pemerintahan baru. Itulah sebabnya buat masa ni kami nak panjangkan maklumat ni kepada semua orang supaya rakyat yang menuntut perubahan. Itulah. Jadi tak timbullah raja ke siapa yang boleh buat tu ialah kerajaan pemerintah. Haji dah dalam Islamic banking ni lama. Ya. Boleh tak kalau Haji kongsi apa impact yang kita boleh ukur sejauh adanya perbankan Islam ni? Bukan impact di atas kertas saja, impact yang betul-betul mengubah kehidupan masyarakat. Okey. Saya pernah bercerita ni sejarah Bank Islam. Sejarah Bank Islam dia ditubuh oleh masa tu Bumiputera Kongres tahun 1970 menuntut kerajaan Malaysia menubuh Bank Islam. Pada masa tu ada seorang tokoh ekonomi yang bekerja Bank Bumiputera Arwah lah. Dr. Halim Ismail nama dia. Dr. Halim Ismail ni ialah lulusan pondok di Kedah dan juga PhD daripada Cambridge. Jadi dia pun panggil beberapa kawan dia, 4-5 orang, mereka pun bentuklah satu kertas kerja untuk tubuh Bank Islam. Jadi dia letaklah kertas kerja tu kepada Perdana Menteri. Saya tak nak sebut siapa lah, tapi boleh teka lah siapa letak itu. Setahun lebih lah tak bergerak. Jadi mereka pun pergilah jumpa sekretari dia, ambil balik. Sekretari dia tanya, pasal apa nak ambil balik kertas kerja ni? Kami nak pergi jumpa Tok Guru Hadi dengan Tok Guru Ni Aziz. Mereka pergi lah. Mereka pergi serah kepada Tok Guru Hadi, Tok Guru Ni Aziz. Besok Tok Guru Ni Aziz umum, kalau PAS memerintah, so kami akan tubuh Bank Islam pertama. Oleh yang depan terus, Dr. Halim dapat panggilan telefon. Mari. Duit diserah dan tubuhlah Bank Islam. Tahun 1983. Dan saya dipahami bahawa asal kertas kerja tu berdasar kepada mudarabah musyarakah. Kebanyakannya. Tapi Perdana Menteri kata kenalah pergi hubung cek dengan Bank Negara. Mereka pun bawa. Mereka bawa ke Bank Negara. Bank Negara apa? What is this? Dia tak suka. Dia suka hutang. But this is risky. Very risky. Bank of International Settlement was called as very risky. Buang je. Maka timbullah all this debt. Instruments. So don't blame the original Islamic banker. They wanted to do the right thing, but they were held back by certain people. Itulah, that is the sejarah. So soalan hantar, apakah kesannya? Satu, apabila kita tinggal riba. Kita tinggal riba, makna satu kebanggaan juga lah kepada Malaysia. Dan anda faham tak trade finance? Trade finance ni adalah pembiayaan perdagangan. Okay. Kami dapati masa di Bank Islam tu, kami punya trade finance, customer kami majoriti non-Muslim.
Dia orang suka. Sebab apa? Kita beri LC, letter of credit. Letter of credit ni, apabila dia dapat jualan dia bayarlah balik. Kan? Tetapi kadang-kadang dia sendiri dapat lewat pembayaran tu. Pembayaran tu dia telefon. Dia telefon kami kata, kami belum terima daripada pelanggan kami, macam mana ni? Kata, you have to give us a hibah, a gift. Kami tak boleh, maksudnya tak boleh charge overdue interest. You have to give us, anggap sebagai qadar hasan, awak berilah kami hibah. Kan? Bila dia dapat duit, dia pun telefon lah. Okay, we have received the money, I'm going to give you 2 checks now. One is the principal amount, this is the hibah. How much is the correct amount? Kita pun bagi tahu lah di pasaran kalau kita. So, dia orang suka sistem tu. Maknanya tak ada lah kami letak overdue interest banyak berbelah-belah peratus. Lebih ramah lagi. Ramah. So, those are kind of thing. And then contohnya masa subprime crisis. Subprime crisis yang berlaku di Amerika. Satu dunia Islamic asset management terselamat. Sebab mereka tidak sentuh investment subprime tu sebab tidak syariah compliant. Jadi kebaikan dia ada lah. Tapi ada yang lebih baik kalau dia aman apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kebaikan dia nak kata tak ada tu tidaklah, ada. Cuma saya nak sebut we were the pioneers of investment banking and it was not easy. Not easy for us to fight a 200 or 300 year old industry. So we managed to get a foothold. We were hoping the new generation of leaders akan taksiniatkan perbankan Islam kami. Faham? Kami berjuang meletak perbankan Islam. Berjuang bapa riba ni, letak bank Islam. Kami berharap pemimpin baru itu taksiniatlah. Tapi nampaknya tak berlaku. Lebih dalam kepada debt yang telah berlaku. So dia kalau dapat kembali kepada model asal yang nak dibawa oleh Dr. Abdul Halim. Dr. Abdul Halim Ismail tu fokus kepada mudharabah dan musyawarah. Kita doakan sahabat-sahabat kita di dalam industri perbankan Islam untuk look back at the original goal the Islamic banks was set up. Dan kita harap dapat perlahan-lahan secara beransur mendekatkan diri kepada projek asal tu. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat, ada lagi soalan? Mungkin terakhir. Kalau tak ada, saya tutup. Oh, you send me. Okay. Baik, ada soalan lagi yang saya terima. Boleh tak dari bank beralih ke Baitul Mal konsep? Bank tak selari total dengan Islam, iaitu dari segi pinjaman dan pembiayaan Baitul Mal memenuhi syarat pinjaman dan pembiayaan Islam dari segi sunnah dan Al-Quran. Baitul Mal bermanfaat termasuk bukan Muslim boleh juga harmonikan antara Islam dan bukan Islam. Secara asasnya adalah apa pandangan Haji tentang institusi Baitul Mal? Yalah, kalau kita panjangkan apa yang berlaku di Madinah. Madinah, ekonomi dia diasaskan oleh mudharabah dan masyarakat. It is just a development. So instead of a bank, mungkin akan tertubuh satu investment house yang kutip modal, kutip modal dan melabur modal. Jadi kalau bank tidak kalau kita ikut the real progression of the Islamic system, mungkin tak ada bank pun, kan? Bank dia ambil deposit, and then dia create money pula tu. Kalau kita extend daripada Madinah, kemungkinan sekarang ni ada satu perumahan pelaburan yang besar, investment house, very big investment house yang kutip pelaburan dan melabur. Sekarang mungkin kata asset management tapi besar lah. Mungkin betul mungkin bank tak wujud lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat-sahabat, seperti mana yang disebutkan oleh Haji Zahid tadi, kita ada kerja lah lepas ni. Ini bukan sesi kita mendengar, kita terkejut, kita marah mungkin, kita sedih mungkin. Tapi kita akan dipersoalkan akan ilmu yang kita dapat pada malam ini. Ramai yang bertanya macam mana Ustaz kita nak tolong sahabat-sahabat kita di Gaza. Ini adalah salah satu cara. Walaupun mungkin tidak secara langsung. Tapi ini juga adalah satu perjuangan sahabat-sahabat. Di mana pun anda berada. Ini adalah satu perjuangan yang cukup besar. Ini bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam pengumuman perang kepada riba. Ada dua pihak saja yang kita boleh sertai. Sama ada kita sertai pihak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ataupun kita berada dengan yang satu lagi. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada pihak yang ketiga. Tidak ada neutral party di sini. Tidak ada kata, saya tidak mahu masuk campur. Saya tidak ada kena-mengena. Kalau anda seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah you'll know what to do. Anda akan tahu apa yang anda patut buat. Saya ucapkan terima kasih. Ribuan terima kasih kepada Haji Zahid, usaha Haji Zahid dan teman-teman di dalam MMJ. Saya menggalakkan dan saya menyeru sahabat-sahabat untuk pergi ke website mereka dan juga Facebook dan hadiri program-program yang mereka jalankan. Share, kongsi dengan kawan-kawan khususnya yang muda-muda. Sebab perubahan tu insya-Allah berada di tangan generasi seterusnya. Betul. Dan saya juga menyeru sahabat-sahabat yang mengikut kuliah-kuliah saya, mereka-mereka yang bersama dengan Sidang Kalam, yang dengan Aslim Malaya dan sebagainya. Ini juga adalah satu topik besar yang harus kita fahami bersama kerana dia juga berkait. Ramai yang tanya, Ustaz, kenapa orang bila nak belajar Islam ni dia tak sanggup untuk
dalam, tak sanggup untuk spend more time, ialah sebab mereka sibuk bekerja. Ada sampai bekerja dua kerja, 3 kerja. Lepas tu di Kuala Lumpur sekarang ni perlu double income baru boleh survive. Saya dengar latest 7,000 one household. Kan, berapa ramai yang seorang je kerja boleh cukup. So kalau suami bekerja, isteri bekerja, betul bila nak belajar, bila nak betul-betul mendalami agama kita. Jadi perkara ni sangat berkait bahkan secara langsung dengan keberagamaan kita. Ya, jadi saya harap ada di luar sana yang menyambut seruan ini. Let's do something about it. Ya, InsyaAllah Allah akan mengganjari. Of course akan ada kesusahan di sana dan di sini, ada cabaran, ada penentangan. It's okay. That's part of struggle. Haji yang 70 je. Minta maaf saya terspin lebih. Betul. Sudah 70. Masih lagi giat bersemangat untuk menyedarkan kita. Jadi selayaknya kita yang insyaAllah yang lebih muda untuk kita sambut dan kita teruskan perjuangan ini, bahkan mungkin kita gandakan nanti. InsyaAllah. Ya, bagi sesiapa yang nak menyertai perjuangan ini, boleh hubungi MMJ ataupun kalau segan mungkin boleh hubungi saya dulu, nanti saya salurkan kepada mereka. Ya, kalau ada cadangan-cadangan, projek-projek yang you rasa you nak buat, nak consultancy, you nak minta cadangan, minta nasihat, InsyaAllah I think they are willing. Mereka bersedia untuk memberikan nasihat, panduan mereka. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga terima kasih kepada semua yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi dalam podcast yang akan datang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.